Selepas anda melakukan setting di GDI untuk membolehkan anda mencipta website anda sendiri, kedua, saya beranggapan anda telah pun download FileZilla. Ini adalah ikon untuk FileZilla. Okay. Setelah anda download, double klik di sini, dan ini contoh perisian FileZilla. Jadi untuk kali pertama sebelum anda transferkan file-file anda ke tapak domain, kita memerlukan FileZilla. FileZilla berfungsi untuk menghantar file-file website, web page yang anda cipta di dalam komputer untuk dihantar ke tapak domain anda di GDI. Jadi perkara pertama yang perlu anda lakukan, klik di File, Site Manager, dan sekiranya anda belum ada apa-apa senarai di bawah ini, klik di My Site dan klik di New Site. Okey, bila keluar ruangan sebegini, anda boleh typekan nama anda contohnya. Okey. Ini untuk membezakan tapak domain anda ataupun tapak domain orang lain sekiranya anda menggunakan komputer yang sama untuk menghantar file-file ke tapak domain yang lain. Jadi setelah anda tulis nama anda di sini, tulis host. Host yang perlu ditulis adalah alamat di mana domain GDI terletak. Alamat tersebut adalah ftp.hosting.ws. Jangan silap walaupun satu huruf di sini. ftp.hosting.ws. Port adalah 21. Logon type, server type biarkan. Logon type, pilih normal. Username, masukkan username anda di mana anda memasuki member area GDI yang sebelum ini. Dan masukkan password GDI anda. Transfer setting, anda boleh pilih salah satu daripada ketiga-tiga transfer mode yang diberikan di sini. Tetapi biasanya aktif mempunyai kesan yang lebih cepat. Maksudnya penghantaran email menggunakan active transfer setting ini, transfer mode dia lebih cepat. Jadi klik di active, kembali semula ke general, dan anda boleh terus klik connect. Tidak perlu klik OK lagi. Terus klik connect. Directory listing successful. Jika keluar perkataan ini, maksudnya anda telah pun berjaya menghubungkan FileZilla ke tapak domain anda. Dan perkara terakhir yang perlu anda lakukan, di remote site ini ada tanda campur ataupun ada tanda di sini. Klik sekali, keluarkan nama domain anda. Apabila telah keluar nama domain anda, klik sekali di sini dan tunggu sehingga nama domain anda naik di remote site. Sekarang dia telah naik. Apabila telah naik, maknanya anda telah pun bersedia untuk transferkan file-file yang berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah ruangan domain di dalam komputer. Adalah file-file yang terdapat di dalam komputer anda, dan di sebelah kanan adalah file-file yang terdapat di tapak domain web hosting anda di dalam GDI. Maksudnya ini domain ini berada di US dan yang sebelah kiri ini berada di dalam komputer anda. Jadi kemudian kita akan transferkan file daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu saja dan kita akan jumpa selepas ini.